الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton 30 hari 30 ayat, Anda masih lagi bersama dengan saya dan Dr. Fakhur Razi untuk mendalami memahami surah Al-Waqiah. Walaupun saya tahu mungkin dah rasa nak sambut Hari Raya, kita patut menjadikan 10 hari terakhir ini peluang yang terbaik untuk rebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di samping mempertingkatkan amalan kita. Hari itu kita sebut tentang Muqarrabun. Ada ayatnya yang panjang kita lihat. Dan hari ini insyaAllah kita akan lihat ayat 27 hingga 40. Kenapa? Sebab inilah satu golongan lagi, ya, iaitu Ashabul Yamin, yang menerima amalan dengan tangan kanan atau daripada sebelah kanan. Jadi silakan Dr. Fakhur Razi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita flashback sikit Datuk Seri. Yang sebelum ni golongan Muqarrabun, sulatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Okey, jadi qalil kat situ barangkali secara persen dan sebagainya macam Datuk Seri sembang sebelum ni. Dan ya, satu sudut pandang. Yang kedua boleh juga maknanya yang qalil itu merujuk kepada golongan yang bersyukur. Bukannya kuantiti. Sebab dalam ayat yang lain Allah Taala nyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Cumanya status syukur tu memang tinggilah. Itu golongan al-muqarrabun. Untuk sesi kali ini kita bersembang tentang ashabul yamin pula. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita semua dan penonton di kalangan ashabul yamin, golongan kanan. Untuk golongan kanan ni secara bilangan Allah Taala nyatakan sulatu minal awwalin wa sulatu minal akhirin. Masih seperti macam seimbang. Mana ini adalah yang kita semualah yang ada ruang dekat situ. Ada peluang. Ada peluang dekat situ insya-Allah. Okey, kalau tak dapat golongan muqarrabun pun dekat sinilah sekurang-kurangnya. Dan Allah tetap menghuraikan berkenaan dengan kenikmatan yang ada yang Allah berikan kepada golongan kanan ini. Berkenaan dengan mereka bersenang-senang di pohon bidara yang tidak berduri. Okey, kemudian ada gambaran pohon-pohon pisang itu susun rapi buahnya. Kemudian ada daungan atap yang terbentang. Okay, kemudian ada air yang sentiasa mengalir. Dan ada buah-buahan yang banyak. Dan nikmat itu tidak putus. Dia sama je kurang lebih dengan Muqarrabun. Cuma Muqarrabun tu perihalan dia punya equipment tu memang dahsyat. Tapi intinya sama juga. Begitu, maknanya kurang sedikit saja. Okay, ada makanan, ada buah-buahan, ada minuman, ada rezeki yang tidak putus-putus. Dan ada tempat tidur yang maknanya yang hebat, yang cantik keadaan dia. Okay, kemudian ada juga maknanya kalau Muqarrabun disebut bidadari. Okay, dekat sini ada isteri-isteri. Yang mana isteri ini maknanya sentiasa isteri yang baru. Begitu. Faja'alnahunna abkara. Menjadikan mereka sentiasa maknanya dara, iaitu tidak pernah ada sentuh, sentiasa muda begitu. Uruban atraba. Maknanya isteri kita, pasangan tu pasangan yang sebaya, yang menggembirakan maksudnya. Okey, dan itu semua Allah sediakan kepada ashabil yamin, sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Golongan yamin ni maknanya orang golongan terdahulu pun bahagia dia, beramai golongan yang kemudian
kemudian pun ramai. Ya. Itu ashabul yamin. Okey, kemudian ini menceritakan kepada kita bahawa motivasinya adalah untuk menjadi golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan yang disinonimkan dengan golongan yang patuh, yang tunduk, yang merendah diri, okey, yang di dunia ini bermujahadah untuk bertaat. Itu poin dia. Bermujahadah untuk bertaat. Itu golongan kanan. Dan guru-guru kita sentiasa berpesan, mahar untuk menjadi golongan kanan sehingga kita berhadapan dengan perkara yang merenggut hati dan perasaan, jiwa dan maknanya kehidupan, sehingga tidak ada perkataan untuk diungkapkan betapa merenggutnya kehidupan dan jiwa kita itu. Itulah ibarat mahar untuk menjadi golongan kanan. Itulah kurang lebih untuk kita insafi untuk sesi kali ini, insya-Allah, Datuk Seri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pencirian, nikmat dan juga kelompok yang dipanggil sebagai Ashabul Yamin, iaitu mereka yang menerima amalan dengan tangan kanan. Dan sudah pasti apa yang disebut di akhir tadi, mujahadah untuk taat. Bagaimana kita menangani diri kita dan nafsu kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan saya, disebut ada peperangan yang lebih besar selepas Badar, iaitu peperangan untuk menangani nafsu dan juga permintaan hati kita. Jadi Ramadan mendidik kita untuk mendidik nafsu. Inilah masanya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita pintu untuk menjadi kelompok Ashabul Yamin, ayat 27 hingga 40 surah Al-Waqi'ah. Sama-sama kita tadabbur Al-Quran, kita pertingkatkan amal di hari-hari akhir Ramadan tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.